untuk berada dalam majlis seperti ini, untuk membolehkan anaknya diraihkan lebih baik lagi pada suatu hari, terutamanya ketika mengambil result SPM nanti 2027. Kalau kawan-kawan kita terlepas, kita tarik lagi. Kalau kawan-kawan kita dah lemas, bawa dia naik, supaya semuanya akan berjaya menjadi satu grup yang sempurna di kalangan pelajar-pelajar anak saya. Tapi guys, apakah yang sama-sama penting selain daripada result? Dia sama-sama penting. Akhlak, adab kita. Sebab tu kita tetap akan pegang kita punya hashtag. Apa hashtag kita? Good akhlak, good result. Good attitude, good result mungkin sama level, tapi pada saya perkataan akhlak tu sendiri dia ada menyentuh hati kita. Sama-sama saya sangat bangga dengan korang punya pencapaian, where setiap hari saya akan tengok sungguh tak ada pun daripada tindakan kita. Saya cukup untuk berterima kasih sebab you sangat jaga each other. Terima kasih juga untuk surah Al-Mulk setiap malam. Kita sebagai pelajar MRSM Abdul Razak perlulah belajar dengan bersungguh-sungguh, kerana itu tanggungjawab kita sebagai pelajar. Tapi terdapat dalam kalangan kita tidak memikirkan tentang tanggungjawab tersebut. Masa belajar kita main-main, masa orang baca Al-Quran kita main-main, setiap masa kita main-main. Apa yang akan jadi? Hidup kita pada masa akan datang hanyalah dengan main-main, bukan dengan pembelajaran. Secara jujurnya, peringatan saya pada petani hanyalah untuk mengingatkan kembali para pelajar supaya terus istiqamah dan terus berusaha untuk mendapatkan impian ataupun cita-cita yang anda ingin dalam sekolah ini. Mungkin ada yang dalam kalangan kita cuba berusaha bersungguh-sungguh ingin mendapatkan pointer 3, tapi ada rakan-rakan yang meninggalnya hingga 4 flat. Jadi apakah peranan kita sebagai rakan yang sedang melalui? Kita perlulah membantu mereka yang ketinggalan. Tanggungjawab itu satu yang berat. Tapi bagaimanakah kita nak menentukan orang tu mampu dalam tanggungjawab itu ataupun tidak? Mindset. Jadi kalau kita menunjukkan mindset kita, saya boleh buat benda ni, insya-Allah boleh. 1, 2, 3. I say AV, you say ESTA. AV, terima kasih banyak-banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang berdaulat. Berikrar akan membantu dan membimbing dengan hati yang ikhlas, meningkatkan potensi diri. Siapa lagi belum dapat? Raya